Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Fatih Al-Hakim bin Muhammad Syaiful Bahri daripada Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu, Kuala Terengganu. Jadi hari ini saya ingin mengongsikan tentang sebuah cerita daripada buku yang saya ambil, iaitu Siri Tokoh Islam Ja'far bin Abu Talib karya Muhaini Salim yang diterbitkan oleh K Publishing Sendirian Berhad. Jadi secara ringkasnya, Ja'far bin Abu Talib merupakan sepupu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik dan sangat amanah, jujur dan amanah, serta banyak menyertai beberapa peperangan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abu Talib secara ringkasnya suka menolong orang dalam kesusahan. Jadi pada suatu hari ia menyertai sebuah peperangan, iaitu sebuah rombongan peperangan yang diketuai oleh Zaid bin Harithah menuju ke utara. Sampai di suatu tempat bernama Mu'tah, tentera Romawi sudah pun bersedia untuk menyerang tentera Islam. Pada waktu itu Zaid bin Harithah yang iaitu pemegang ataupun ketua yang memegang bendera Islam, iaitu panji Islam yang menandakan Islam tidak berundur dan masih lagi berjuang. Jadi akibat bilangan musuh yang lebih ramai, akhirnya Zaid bin Harithah ditikam oleh serangan musuh, ditikam tombak oleh serangan musuh. Dalam keadaan genting tersebut, Ja'far bin Abu Talib mengambil peranannya dan mengambil bendera yang dipegang oleh Zaid bin Harithah. Apabila ia memegang dengan tangan kirinya, ia memegang panji Islam dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya mengibas pedang kepada musuh. Ramai musuh yang mati terkena kibasan pedang tersebut. Ja'far bin Abu Talib menyerang musuh sehingga titis darah terakhir, menyebabkan tangan kirinya yang memegang bendera berjaya ditetak musuh. Ia tidak menyerah dan memegang bendera tersebut dengan tangan kanannya, sehinggalah tapi malang sekali tangan kanannya berjaya ditetak oleh musuh, menyebabkan tangannya kudung. Ja'far bin Abu Talib tidak menyerah, lalu memeluk bendera Islam dan menyebabkan bendera Islam ni ia berjaya dikibarkan, yang menandakan tentera Islam masih lagi berjuang dan tidak mundur. Akhir sekali Ja'far bin Abu Talib mati dipanah oleh musuh. Pada ketika itu Abdullah bin Rawahah segera datang untuk menyambar bendera pasukan musuh dan berjuang hingga Islam telah berjaya memenangi peperangan tersebut. Jadi pengajaran yang boleh kita ambil dari sini ialah Ja'far bin Abu Talib ini ia tetap berusaha bersungguh-sungguh. Kita boleh ambil macam kita perlulah berusaha bersungguh-sungguh. Bab kata patah, genggam bara api biar sampai jadi arang. Jadi itu sajalah daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.